Dulu, tiap kali balik kampung belum sempat aku letak beg, mak dah jerit dari dapur. Hang pi mandi cepat, lauk tengah panas-panas ni. Sup tulang dia, sambal tumis, sambal belacan dia, gulai ikan termenung campur bendi. Ya Allah. Sampai sekarang, rasa tu masih berbekas dalam hati. Tapi sejak mak pergi, tak pernah sekali pun rasa tu muncul balik, kosong, sunyi, hambar. Sampailah satu hari aku jumpa satu botol kecil ni. Rahsia mak tok serbuk perisa umami asli. Tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa penipuan rasa, semula jadi. Aku letak dalam tumis. Aku tabur dalam gulai. Aku masukkan dalam sup. Dan tiba-tiba, seperti ada tangan mak yang gaul dalam kuali. Bukan sebab bahan, bukan sebab resepi, tapi sebab air tangan kasih yang disimpan dalam bentuk serbuk. Sesuai untuk mak-mak muda yang nak masak sedap penuh kasih. Sesuai untuk peniaga yang nak jimat masa dan kekalkan rasa ikhlas. Promosi khas. Hanya RM10 sebotol, 100 gram. Batch terhad. Habis, kena tunggu rebatch baru. Klik beg kuning. Sekarang juga untuk dapatkannya. Kadang yang kita rindu, bukan lauk dia, tapi kasih dia dalam setiap suapan. Rahsia Mak Tok. Kasih mak disimpan dalam sebotol kecil.